Yang dikhawatiri ialah setelah memberikan kewarganegaraan kewarganegaraan kepada bangsa-bangsa ini, maka mereka akan menguasai masyarakat dan orang Melayu akan ketinggalan. Untuk nak jaga itu, maka diberikan hak istimewa kepada orang Melayu. Negara Malaides begitu sangat berambisi ketika berbicara tentang peradaban Melayu, hingga memelayukan segala sesuatu yang ada di Indonesia. Baik dari suku, budaya, maupun segala sejarah dan peradaban yang ada di Indonesia. Begitulah nafsu negara Malaides yang ingin tampak lebih besar dari kaum-kaum lainnya. Walaupun di Indonesia ada warga negara yang beretnis Melayu, namun di Indonesia tidak menerapkan dengan konsep yang seperti mereka terapkan, yaitu ketuhanan Melayu. Dan kini, konsep ketuhanan Melayu di Malaides kembali menjadi perbincangan menjelang ajang politik, untuk mendapatkan simpatik para warga Malaides, khususnya untuk mereka para kaum Melayu Malaides. Jadi, bila kita bercakap tentang ketuhanan Melayu, ada beberapa konsep yang kita perlu lihat secara bersama, iaitu konsep kebangsaan Melayu, seperti yang saya sebutkan tadi, nasionalisme Melayu, keperlindungan Melayu, kemelayuan, keterpendaman, budaya pentakrif dan sebagainya. Ada banyak konsep yang menghimpunkan semangat yang sama dengan idea ataupun gagasan ketuhanan Melayu itu. Ketuhanan Melayu ni kalau kita baca daripada segi rekod, dan para British kata, kami dapatkan negeri ini melalui perjanjian dengan orang Melayu. Ketika perjanjian itu dibuat, kamu orang Cina tak ada di sini, dan kamu tidak menjadi saksi kepada perjanjian tu. So who are you? Ini kata pegawai British. Boleh baca dalam ni buku-buku yang saya bawa ni, semua ada. Okey, dalam dokumen memang ada. So daripada situ kita dah boleh faham. Tak payah cerita banyak lah. Kita dah faham dah. Tuan Melayu dah siapa? Tuan pada tanah ni siapa? Dan kita sebagai rakyat mewakili sultan kita lah. Isu ketuhanan Melayu ini perlu difahami dalam konteks mempertahankan hak-hak orang Melayu istimewa Bumiputera yang telah terkandung di dalam perlembagaan, bukan menjadikan orang Melayu itu sebagai tuan bangsa Melayu sebagai hamba. Itu tidak. Itu kefahaman yang salah yang bertujuan untuk menafikan terus hak-hak orang-orang Melayu di dalam perlembagaan yang dijamin oleh perlembagaan. Konsep ketuhanan Melayu menekankan hegemoni politik dan keistimewaan etnis Melayu yang terus menjadi perdebatan dan dipertanyakan relevansinya di tengah masyarakat Malaides. Kritik ini terutama mengarah pada bagaimana konsep tersebut mempengaruhi kesetaraan hak bagi warga Malaides minoritas. Dekat pilihan raya Melayu, hidup Melayu, ketuhanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Politik ketuhanan Melayu yang bermasalah. We need to change. Kalau tidak, negara kita akan meletak depan wages, hambatan untuk kita membina kemakmuran dan peradaban dan kedaulatan bangsa sepunya Malaysia yang makmur dan maju. Misalnya istilah ketuhanan Melayu. Kalau you cakap Melayu ni semua tuan, siapa yang pengikut? Ya, implikasinya cukup besar, ya. Jadi kita dapati bahawa istilah yang dipakai, bahasa yang digunakan mempunyai implikasi yang, jadi cita-cita orang ramai terhadap hubungan antara manusia ni tidak akan dapat diselesaikan. Dan sebelumnya ada orang muda di sebelah ketika bicara soal ketuhanan Melayu tiba-tiba menyenggol Indonesia. Kita kena faham, kalau dari segi negara lain pun, mereka tak ada ketuhanan Melayu. Mereka macam Indonesia, dia tak ada ketuhanan Melayu. Dia tak ada ketuhanan Indonesia. Tapi ekonomi dia pun mesti dikonquer oleh Chinese. Kalau ataupun rakyat Malaysia untuk menolak ketuhanan Melayu, khususnya orang Melayu, dan menerima ketuhanan rakyat. Dan entah kenapa ketika warga Malaides berbicara soal ketuhanan Melayu, tiba-tiba langsung membawa-bawa Indonesia. Ketuhanan Melayu adalah ideologi politik di Malaides, yang menekankan hegemoni supremasi, dan hak istimewa bagi kaum Melayu Malaides sebagai kaum Bumiputera yang berhak atas segala kepemimpinan di negara Malaides. Sehingga konsep ini menekankan hak keistimewaan Melayu dalam konstitusi,
termasuk posisi raja-raja Melayu, agama tertentu, dan kuota khusus bagi orang Melayu Malaides di berbagai sektor. Namun konsep ini dianggap menghambat integrasi nasional yang inklusif, dan keadilan kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat di negara Malaides. Beberapa tokoh politik di negara Malaides sendiri kerap menyatakan, bahwa konsep ini tidak lagi relevan dan hanya memicu perpecahan jika terus dipertahankan. Dia minta semua ahli politik menghentikan perbahasan isu ketuanan Melayu ini, kerana kata Profesor Koke Kim bahawa ketuanan Melayu ini satu benda yang tidak wujud dalam perlembagaan persekutuan di negara kita ini. Ini dijelaskan oleh pihak yang merupakan yang mahir dalam isu-isu yang berkaitan dengan sejarah pembinaan dan pembangunan negara kita ini. Tapi hingga hari ini kita lihat bahawa ahli-ahli politik masih lagi menggunakan dan mempermainkan isu-isu yang berkaitan dengan ketuanan Melayu. So saya nak minta secara jujur kepada untuk mendefinisikan, oleh kerana perkara ini tidak ada dalam perlembagaan, saya minta mereka mendefinisikan apakah yang dikatakan dengan ketuanan Melayu. Hak istimewa orang Melayu. Kenapa YB rasa yang kata ketuanan Melayu ni satu perkara yang bercanggah? Ya. Pasal istilah perkataan ketuanan itu sendiri nombor satu, dan ianya seolah-olah memberikan satu gambaran bahawa bangsa-bangsa lain tidak mempunyai hak walaupun mereka warga negara. Dan kalau kita gunakan perkataan tuan, dia ni kalau seorang tu tuan, maknanya yang bawah dia tu adalah sebagai hambanya ataupun sebagainya, hubungan di antara tuan dengan hamba, dan itu tidak merupakan satu konsep yang kita wajar kita sokong, ada di kalangan mereka-mereka yang menegur tulisan siapan saya tu, mengatakan bahawa kita ketuanan Melayu ni bukan seperti Zionis, dia tunjuk gambar Zionis tu macam mana, lepas tu dia bom bunuh orang Palestin dan sebagainya, tak sama macam Nazi bunuh orang Yahudi dan sebagainya, dan bangsa-bangsa yang lain dizalimi, ataupun yang Donald Trump dengan ataupun Ku Klux Klan zaman dulu, yang KKK tu dan sebagainya. Dia kata kita ketuanan Melayu kita lain, dia kata kita tak buat benda-benda macam tu, tapi sebenarnya konsep ketuanan Melayu ni belum diterima dan belum diamalkan lagi. Yang diamalkan sekarang ini adalah hak istimewa Melayu. Itu adalah apa yang ada dalam perlembagaan yang memberikan kelebihan kepada bangsa Melayu untuk nak jaga kepentingan mereka setelah mereka memberikan kerakyatan, bersetuju untuk memberikan kerakyatan kepada bangsa lain, iaitu masyarakat Cina dan masyarakat India yang telah berada di sini semasa sebelum ataupun semasa zaman penjajah, sebelum kemerdekaan, dan apa yang tidak diingini ataupun yang dikhawatiri ialah setelah memberikan kewarganegaraan kepada bangsa-bangsa ini, maka mereka akan menguasai masyarakat dan orang Melayu akan ketinggalan. Untuk nak jaga itu, maka diberikan hak istimewa kepada orang Melayu dan kedudukan istimewa kepada orang Melayu, dan dikekalkan peranan yang di Pertuan Agong dan Sultan-Sultan Melayu sebagai penjaga dan institusi yang orang Melayu boleh bernaung di bawahnya untuk menentukan bahawa masyarakat Melayu ini akan sentiasa diberikan bantuan untuk memajukan diri mereka supaya mereka tidak ketinggalan. Itu konsepnya lah, iaitu kita beri kerakyatan, tapi dengan berinya kerakyatan kita khawatir orang Melayu akan ketinggalan, oleh kerana mungkin dilihat masyarakat Cina lebih dinamik, masyarakat India pun mungkin lebih dinamik, oleh kerana mereka sebagai orang yang datang ke negara kita dan mereka tak ada apa-apa dan mereka bekerja keras. Biasalah kan, orang yang datang dia akan bekerja keras, dan untuk nak elak daripada itu berlaku sehingga masyarakat Melayu ketinggalan, maka diberikan kelebihan-kelebihan yang tertentu, bantuan-bantuan yang tertentu. Tetapi bila konsep ketuanan Melayu itu ditimbulkan pada tahun 86, iaitu 29 tahun selepas kemerdekaan,
maka Sebelum ianya merupakan bukti yang nyata bahawa ianya tidak disebut dan tidak berperanan dalam soal perlembagaan kita dan pembinaan negara Malaysia itu, Dan kalau kita bawa ke Sabah dan Sarawak, suasana dia pun jauh berbeza berbanding dengan Semenanjung, kita melihat bahawa kegagalan Barisan Nasional untuk membangunkan masyarakat Melayu, maka ianya diusahakan supaya ditutup kegagalan ini dengan memperlihatkan Barisan Nasional sebagai yang nak memperjuangkan ketuanan Melayu, sedangkan semua kelebihan yang telah diberi telah, bukanlah semualah, tapi sebahagian besar daripada kelebihan yang telah diberi telah pun diselewengkan, sehingga mereka menjadi kaya raya, tetapi masyarakat Melayu masih tidak dapat dimajukan ke tahap yang seperti mana yang sepatutnya. Nak katakan langsung tak dimajukan pun tak betul, kerana dengan adanya hak dan kedudukan istimewa Melayu ini seperti mana yang ada dalam perlembagaan, maka kebanyakan masyarakat Melayu ramai yang mendapat beasiswa yang mana yang layak, ramai yang mendapat jawatan, kedudukan dalam pentadbiran, khususnya dalam dalam kerajaan, sebagai pegawai kerajaan dan sebagainya, dan ini telah membantu untuk membangunkan keadaan ekonomi masyarakat Melayu, tetapi masih dilihat ketinggalan, untuk nak menutup kegagalan mereka, maka diungkapkan konsep ketuanan Melayu, seolah-olah mereka lah yang memperjuangkan usaha-usaha untuk membangunkan masyarakat Melayu dengan cara yang committed dan sebagainya, sedangkan yang menggagalkan pada awalnya adalah mereka. Sepertinya harus sering kali ditegaskan pada warga Malaides, Indonesia tidak mengenal konsep ketuanan Melayu, karena negara Indonesia didirikan di atas prinsip kesetaraan seluruh suku dan agama, yang diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu Indonesia tidak bisa disamakan dengan Malaides, karena konsep kenegaraan jelas jauh berbeda. Karena Indonesia adalah negara republik, yang menolak supremasi etnis tertentu. Sedangkan Malaides adalah negara kerajaan, yang mengistimewakan salah satu kaum. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.